Kena settlekan kemoterapi, nak pastikan kanser tu betul-betul tak ada kat badan. Kemudian kalau contoh dia dah sihat, kita tengok pula period macam mana, hormon dia okey ke tak. Baru kita boleh fikir untuk nak bantu untuk nak ikhtiar zuriat tu. Kalau kita fikir sebelum dia buat kemoterapi, maybe kita boleh ambil telur tu simpan dekat bank kan. Dah kemoterapi tak apalah, kita fikir akan datang. Yang penting kesihatan first. Kalau ibunya sihat, baru boleh fikir untuk zuriat. Ibu ni pernah pregnant? Pernah pregnant tapi gugur. Pernah gugur sewaktu tengah rawatan kemoterapi. Ya. Okey. Maksudnya dia boleh masih menghasilkan telur dan persenyawaan masih boleh berlaku. Tapi disebabkan ubat kemo tu toksik untuk badan, dia boleh menyebabkan baby tu tak boleh survive lah. Toksik untuk baby tu. Kalau hidup pun dia jadi tak sempurna. So tak boleh lah. InsyaAllah ada rezeki untuk dia. Kalau nak minum susu, okey, nak minum susu protili mama to be, boleh insyaAllah. Tapi cara dengan doktor mu, sihatkan dia dulu. Kalau dia sekarang dia nak minum susu protili, boleh. Nak bantu stabilkan emosi, nak lengkapkan nutrisi, itu boleh.